macam sangat kan. Ni macam spek baru. Spek baru lah. Dia kecil sikit je. A little bit smaller. Dan spek nampak sikit tu. Akan oval gitu ya. Tapi dia bukan oval. Ada tak spek ni ya dengan I? Sesuai. This one vintage style Moscot. This one is special. This Moscot design vintage. Moscot Ori. Moscot special design. Special design China. Market in UK. For UK market. Video more for sunglasses lah. Dia more for sunglasses, tapi I buat sebab dia kecil kan. So dia tak sunglasses tak besar sangat lah. So dia punya lens kosong, kanta kosong. Dia tak nampak besar sangat. Small sunglasses, tapi cantik je. Kita tunggu nak azan sekarang di Masjid As-Salam. Kita tunggu azan. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Selepas solat fardu Isyak berjemaah di Masjid As-Salam Batu Rakit.
Malaysia memberi penekanan terhadap usaha menarik pelaburan jangka panjang dan berorientasikan nilai dalam sektor mineral kritikal. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, usaha tersebut bagi memperkukuh penciptaan nilai dan pembangunan huluan. Beliau berkata ia termasuk pelaburan yang menyokong aktiviti pemprosesan dan penglibatan lebih kukuh oleh syarikat-syarikat domestik. Jelas Datuk Seri Muhammad lagi, negara melihat mineral kritikal sebagai pemboleh yang semakin penting, terutama bagi aktiviti perindustrian dan kemajuan teknologi dalam ekonomi global. Susulan itu, Malaysia berhasrat untuk bekerjasama dengan rakan kongsi bagi bergerak melangkaui peranan sebagai pengekstrak semata-mata sebaliknya ke arah tahap penciptaan nilai lebih tinggi yang berdaya maju serta komersial dan mampan untuk jangka panjang. Wow. Ke perkembangan luar negara. Keputusan tidak rasmi bagi pilihan raya umum dan referendum Thailand dijangka diketahui lewat malam ini. Situs Agong Suruhanjaya Pilihan Raya Thailand, Sawiang Bumi berkata kira-kira 52.9 juta pengundi layak untuk memilih 500 ahli Dewan Perwakilan serta mengundi dalam referendum mengenai pembubaran perlembagaan baharu. 27 orang terkorban dalam kejadian letupan lombong arang batu di negeri Meghalaya, India. Operasi masih diteruskan susulan letupan di kawasan East Janitia Hills dengan beberapa lagi mayat dibawa keluar. Ketua Menteri Meghalaya Konrad Sangma memaklumkan letupan berlaku di sebuah lombong arang batu haram. Satu siasatan menyeluruh dijalankan berhubung kejadian itu. Manakala pihak polis telah membuka kertas siasatan dan menahan 2 individu berkaitan. Sukan kontingen Selangor menyasarkan 8 Nanti I pakai cap. Tak akan cap lah. Ada color fiber tertumbul kan. Ni fiber tebal je sikit. So color from bottom, color semua dulu 20 minutes, fiber 20 minutes, and then hairline 20 minutes, belah tengah dan belah tepi. I tak ikut section, tak ada masa nak buat section seorang Kalau section by section ambil letak, tak perlu rambut cuma on the right side parting important, on the hairline 20 minutes together with the sideburn and at the back and the middle parting. Itu je. Okay, so how do I look? So how do you like my glasses? You dapatkan yang local, harga lebih murah. This one mahal. I punya ni original. So dia ngam-ngam bentuk apa tu? I punya nose bridge ni dia ngam-ngam. Dia ngam-ngam, dia tak ketat tak. Dia walaupun I tak ada nose bridge, not so much, dah kecut, tapi dia pegang betul-betul kat nose bridge. That's why it suits me very well. These glasses. That's why I choose this pattern, and the brown one also the same brand. Apa ada so you dapatkan yang local, sebab yang local harga lebih murah, bentuk sama exactly, the material pun seakan-akan cuma dia tak ada siri number gitulah, tak ada, tapi harga dia murah, bentuk dia sama je, pattern tu sama, ada besi kat dalam, ada metal inside juga, nampak metal inside. Sini nampak tak metal inside? Kat sini dah ya. Ada metal inside kan, nampak. Color dia grey. Kalau you duduk dekat indoor siang hari macam kat kedai ke, color dia akan nampak color macam lain gitu. Tapi color dia memang color grey grey kehijauan gitu faham tak? Yang melengkung tu mahal kalau lens yang melengkung, kalau spek melengkung nak ikut bingkai dia, harga lebih mahal, harga 1,900, tapi ada part diskaun 1,700 je. So lepas tu you bayar 1,700, bukan dibagi 1,600, tapi I nak tinted color grey on top,
transparent bottom kan, tapi apa tu, you akan diberi satu sepasang lens, sepasang kanta yang berharga 1,200, nilai dia 1,200. You bayar 1,700, tapi you dapat lens sajalah, bukan spek lah. You dapat lens, boleh letak dalam spek you lagi satu. So I tak nak I don't take the offer because I prefer to have only on that kanta yang melengkung tu je. So I tak buat sekarang lah you all. So kalau ada harga yang offer lebih murah pada 1,600, okay, why not I do it. Yang nanti I pakai lah. So you pakai sunglass, same time sunglass, same time prescription. Senang. Bila pakai sunglass, nak buka balik sunglass, nak pakai spek. Leceh you all. So I prefer to wear sunglass with prescription. Tapi malam dia pakai, kalau pakai sunglass kan. So better dia macam malam boleh pakai. Dia tinted, kalau tinted malam boleh pakai juga. Dia tak nampak gelap. Faham tak? Nampak macam water grey tu dia.